Cikgu, saya tak boleh buka folder minggu lepas ni. File plan 3D saya pun hilang daripada komputer ni, cikgu. Saya pun sama, cikgu. File SketchUp saya hilang. Mungkin terpadam masa format komputer hari itu. Inilah masalahnya kalau kamu simpan fail kamu dalam komputer makmal. Bila komputer diselenggara, habis semua fail hilang. Kalau macam tu, korang nak simpan mana, cikgu? Kalau guna pendrive pun kadang-kadang korup. Saya pernah guna Google Drive, cikgu. Tapi internet slow, memang susah nak upload file besar. Betul tu. Sebab tu cikgu nak memperkenalkan sistem NAS ni, Network Attached Storage, dekat sekolah ni. Supaya segala fail kamu disimpan di tempat dan boleh diakses oleh mana-mana komputer. So maksudnya, korang boleh buka file projek masing-masing di mana-mana PC? Macam tu? Ya, betul. Asalkan komputer kamu ada internet, kamu boleh login masuk ke dalam file login NAS ni. Selain itu, NAS ni ada sistem backup automatik di mana jika hard disk dalam ni rosak, dia akan automatik backup fail kamu ke tempat selamat. Wah, senanglah lepas ni nak buat kerja kumpulan. Tak perlu lagi guna pendrive atau hantar file kat WhatsApp. Network Attached Storage ialah sistem storan berpusat yang disambungkan melalui rangkaian membolehkan ramai pengguna mengakses dan berkongsi data serentak. Digunakan dalam proses PDP digital untuk menyimpan bahan pengajaran, projek pelajar dan laporan. Membantu meningkatkan keberkesanan proses PDP abad ke-21. Pertama, risiko kehilangan fail pelajar selepas penyelenggaraan komputer. Kedua, penggunaan pendrive tidak selamat dan mudah dijangkiti virus. Ketiga, rangkaian internet yang terhad menyukarkan penggunaan cloud storage. Keempat, tiada sistem storan berpusat menyebabkan kehilangan data dan gangguan terhadap proses PDP. Objektif inovasi ini adalah pertama, untuk menyediakan sistem simpanan data bersama yang selamat. Kedua, untuk meningkatkan kecekapan PDP digital melalui perkongsian bahan. Ketiga, untuk melindungi data pelajar dan guru daripada hilang. Keempat, untuk membangunkan kemahiran digital dalam pengurusan data berasaskan rangkaian. Perbandingan dengan sistem storan yang lain, NAS lebih menjadi pilihan kerana keupayaannya menyeimbangkan faktor kos, prestasi dan keselamatan. Berbanding eksternal hard disk, NAS menawarkan capaian berbilang pengguna dan sistem backup automatik. Jika dibandingkan dengan cloud storage, NAS tidak bergantung kepada kestabilan internet, sekaligus menjadikannya lebih sesuai digunakan dalam makmal yang beroperasi di dalam rangkaian tempatan. Impak NAS terhadap proses pembelajaran pelajar. Pertama, pelajar boleh akses fail dari mana-mana komputer yang berada di makmal. Kedua, kolaborasi kumpulan lebih mudah dan cepat tanpa pertukaran pendrive. Ketiga, data pelajar kekal selamat walaupun PC diformat. Keempat, menyokong PDP digital dan budaya kerja profesional. Kesimpulannya, inovasi penggunaan Network Attached Storage sebagai sistem simpanan data berpusat di makmal komputer bukan sekadar penyelesaian teknikal, tetapi merupakan satu inisiatif strategik ke arah mewujudkan persekitaran PDP yang lebih moden, selamat dan kolaboratif. Melalui keupayaan NAS dalam menjamin keselamatan data, meningkatkan kecekapan capaian maklumat serta menggalakkan kemahiran pengurusan data dalam kalangan pelajar, inovasi ini telah membuktikan keberkesanan dan kesesuaiannya dalam konteks pendidikan vokasional. Inovasi NAS ini juga berpotensi untuk diperluas penggunaannya ke peringkat institusi pendidikan lain sebagai model pengurusan storan data yang berkesan, menjadikan PDP lebih efisien, selamat dan selaras dengan matlamat pembangunan pendidikan negara. Naspirasi, Simpanan Pintar, PDP Cemerlang.